Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila Manasen, nombor metrik 306240. Pertama sekali, saya akan ceritakan tentang language of the lens. Language of the lens ni ialah penggunaan lens kamera dalam sesuatu cerita dan lebih memahami perasaan dalam sesuatu babak cerita adegan. Ia juga membantu penonton lebih memahami dari segi emosi, ruang dan setiap adegan yang ditayangkan. Seterusnya, the lens and the frame, iaitu satu adegan close up seorang watak yang sedang dalam ketakutan. Dalam babak tu, kami menggunakan close up dengan lens lebar, iaitu landscape, supaya penonton berasa dekat dengan perasaan watak tu yang ketakutan dan menjerit. Seterusnya, wide lens and expression of space, iaitu seorang watak berjalan seorang diri menaiki tangga dengan menggunakan lens lebar, iaitu landscape yang telah membuatkan latar belakang nampak lebih luas, iaitu suasana tangga tu lah, yang menaiki tangga tu. And benda tu akan membuatkan penonton lebih merasa watak tu dalam kesunyian dan disebabkan suasana yang luas dan cahaya yang terang. Saya Izani Nur binti Yusufa, nama metrik 306314. 3.3 Image Control at the Lens. Dalam subtopik ini fokus adalah kepada bagaimana lens digunakan untuk mengawal imej secara kreatif dan teknikal. Setiap jenis lens memberi distorsi visual dan jarak persepsi yang berbeza. Setiap jenis lens mengubah persepsi ruang penonton secara halus tapi sangat berpengaruh. Sebagai contoh, wide angle lens memperluas ruang dan boleh menjadikan subjek kelihatan lebih kecil berbanding persekitaran. Ini sering digunakan untuk gambarkan rasa kesunyian, keterasingan atau kebebasan suasana. Manakala telefoto lens pula menampakkan ruang antara subjek dan latar belakang, menjadikan nampak lebih dekat daripada jarak sebenar. Teknik ini memberikan kesan visual yang lebih dramatik dan memberi penekanan kepada ekspresi atau emosi watak. Fold lens juga memainkan peranan besar. Lens panjang beri rasa keintiman dan tekanan, manakala lens lebar beri rasa luas bahkan sepi. Jadi pemilihan lens bukan sekadar teknikal tetapi juga keputusan penceritaan. Sebagai contoh, dalam gambar ni kita boleh lihat penggunaan teleport lens membuat latar belakang kelihatan hampir rapat dengan subjek. Ini menciptakan ilusi ruang sempit dan memberikan fokus emosi yang lebih mendalam. Dari segi color terminologi, video ini banyak menggunakan warna asas seperti biru gelap dan kelabu. Ini dipanggil hue. Ini mencipta suasana yang menyeramkan dan misteri. Ketepuan warna atau saturation pula sangat rendah. Maksudnya warna dalam video ini nampak pudar dan kelam. Ini memang disengajakan untuk buat kita rasa tak selesa. Dari segi value dan tona terang dan gelap mempunyai kontra yang jelas, iaitu subjek biasanya diterangi cahaya kecil tapi latar belakang lebih gelap. Teknik ini digunakan untuk menyorokkan elemen seram dan buat para penonton rasa takut. Yang kedua pula ialah color temperature. Dalam video ini, white balance secara ringkas apabila menerangkan ISO dan exposure. Exposure dan color temperature kerap dilarang bersama apabila merakam dalam suasana berlainan seperti indoor dengan lampu kuning. Perlu dilaraskan white balance agar warna putih tidak menjadi oranye atau biru. Yang kedua, exposure terlalu tinggi atau rendah juga boleh menipu sistem auto white balance dan menyebabkan warna tersebut tidak tepat. Terakhir sekali, gamu atau julat warna. Dalam video ini, gamu agak terhad. Ia tidak digunakan banyak warna, cuma fokus pada warna-warna gelap dan suram. Tetapi inilah yang membuatkan suasana tersebut lebih fokus dan menyeramkan. Warna terang hanya perlu digunakan apabila betul-betul perlu. Contohnya lampu suluh dan cahaya yang lebih terang. Ini dapat membantu tarik perhatian penonton untuk mencipta kejutan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aula Fasyah binti Al-Azhar, nombor metrik saya 306 dan 348. Jadi saya akan terangkan berkenaan dengan video space color ataupun dipanggil ruang warna. Dalam video kami menggunakan pixel format, iaitu adalah pixel format ni dilazim digunakan dalam video untuk menunjukkan kecekapan mampatan warna.
Yang kedua iaitu ruang warna yang dikenali sebagai REC 709, piawai untuk HD punya video. Dan kami juga menggunakan pemindahan warna yang sepertinya fungsi pemindahan warna ni digunakan untuk pemetaan luminasi. Dan kami juga menggunakan warna yang primer seperti set warna merah, hijau dan biru utama yang digunakan untuk penghasilan warna. Jadinya video kami ini menggunakan piawai REC 709 iaitu ruang warna yang biasa digunakan untuk video definisi tinggi iaitu HDTV, dan ianya sesuai untuk kebanyakan pengeluaran kandungan digital yang disasarkan untuk tayangan di televisyen HD dan juga platform digital. Okey, untuk topik yang seterusnya iaitu The Matrix. Kami menggunakan 3 benda iaitu yang pertama adalah hue, di mana ia adalah warna asas seperti biru gelap, hijau kelam, kelabu dingin yang menunjukkan menyeramkan. Dan yang kedua adalah saturation iaitu ketepuan. Kami menggunakan yang rendah yang bermaksud warna yang pudar, dan kami juga menggunakan warna yang suram untuk menunjukkan tekanan yang mental. Dan kami juga menggunakan value iaitu tone yang menunjukkan terang ke arah yang gelap. Untuk topik yang terakhir yang saya akan bincangkan iaitu correcting of color lights, di mana off color lighting ni merujuk kepada pencahayaan yang mempunyai warna yang tidak diingini. Macam contohnya lampu yang berwarna kuning ataupun oranye di dalam satu persekitaran yang menunjukkan masalah subjek itu tidak kelihatan. Jadi untuk dalam video kami ini, pembetulan warna ataupun proses pembetulan warna yang sepatutnya kami lakukan adalah menggunakan white balance dan selective color grading. Kami juga harus pantau warna kulit dan cahaya sekitar dengan menggunakan alat sebagai contoh vectorscope. Kami juga perlu laraskan untuk keseragaman mood dan kesan profesional terhadap video kami ini juga. Untuk topik 9.6 ni, Introduction to Exposure Theory. Exposure ni bermaksud beberapa banyak cahaya yang masuk ke kamera semasa merakam gambar atau video. Untuk kawal exposure ni ada 3 elemen utama yang kita panggil sebagai exposure triangle, iaitu aperture, shutter speed and ISO. Yang pertama, aperture ni dia merujuk kepada saiz bukaan pada lens. Lagi besar bukaan tu, lagi banyak cahaya masuk. Contoh dalam gambar ni, kita boleh nampak latar belakang jadi kabur sebab aperture besar. And ia sesuai kalau kita nak fokus pada subjek sahaja. Yang second, shutter speed ni dia tentukan berapa lama cahaya dibenarkan masuk ke sensor kamera. Kalau kita guna shutter perlahan pergerakan nampak blur dan lembut macam dalam gambar. Tapi kalau kita guna shutter laju, gerakan akan jadi tajam. Contoh dalam sukan atau aksi yang pantas. Yang ketiga, ISO, dia kawal sensitivity sensor kamera terhadap cahaya. ISO ni dia rendah, hasilkan image yang bersih, tapi bila kita guna ISO tinggi dalam keadaan gelap, ia boleh cerahkan gambar. Cuma ia akan ada risiko muncul noise atau bintik kasar seperti dalam gambar ni. Jadi ketiga-tiga elemen ni perlu diseimbangkan bergantung kepada jenis babak dan kesan visual yang kita nak capai. Topik 9.2 The Tool of Exposure ini menerangkan tentang 2 alat penting yang membantu kita kawal exposure semasa penggambaran, iaitu histogram dan light meter. Yang pertama, histogram. Ia merupakan graf yang tunjuk taburan cahaya dalam imej dari kawasan gelap di kiri, pertengahan gelap di tengah dan kawasan terang di kanan. Dengan histogram, kita boleh tahu sama ada gambar itu terlalu gelap, terlalu cerah atau seimbang. Contohnya seperti dalam gambar ni, kita boleh nampak imej yang overexpose, histogramnya berat ke kiri. Yang kedua pula, light meter. Ia digunakan untuk ukur intensity cahaya sebenar di lokasi.
ia sangat berguna terutamanya bila kita bekerja dengan cahaya semula jadi yang sentiasa berubah-ubah. Kedua-dua alat ini ia sangat penting sebab ia dapat membantu kita mencapai exposure yang konsisten dan tepat. Ia bukan saja untuk kejelasan tapi juga untuk sampaikan mood visual yang kita nak.